Okay, bismillah, kita tengok indeks dulu. Kita tengok XP S&P 500. Tengok daily. Okay, daily nampak uptrend. Kalau tengok kat weekly time frame, masih tak ada tanda-tanda untuk dia pusing, masih konsisten. Kita tengok monthly. Masih konsisten naik. Ya, tak ada. Market masih good looking. S&P 500. Kita tengok shorter time frame, daily. Daily nampak gap hari Selasa. Gap down, tapi hari ni dia try untuk rebound. So tak ada apa-apa yang mencurigakan. Kalau tengok kat sini ada resistance kat sini. Kalau kita tengok kat sini pun dia gap up, lepas tu dia jatuh, pull back. Ini November banyak Trump tweet semua kan. So nampak market macam goyah kat situ, tapi sekarang dia kembali normal. Dan semalam Rabu dia break support Januari 2 Jan, tapi hari ni nampak strong rebound. Kita tengok lower time frame apa jadi. Wow, baru jalan pukul 3 pagi, 3 petang kat sana. Tengok gap ni, gap. So opening week ni dia gap down, tapi sekarang dia nak rebound balik lah. Tu untuk S&P 500. Kita tengok intraday. Okay, nampak volume datang balik pukul 3 tadi, 40 tick. So kat sini dia punya resistance lah. Kita tengok nanti dia boleh break tak. Dia boleh break tak dia punya resistance kat sini kan. Okay, kita tengok untuk Nasdaq. Tengok macam mana. Hari ni sama juga. Kalau Nasdaq dia masih dalam consolidation. Kalau S&P 500 tadi dia dah breakout, masih uptrend. Tapi kat sini dia masih consolidation. S&P 500 dia breakout, dia masuk balik kat sini. So dia get down pun dekat resistance sini lah. So kalau dia tak boleh tembus resistance ni, gap ni mungkin dia akan jatuh lah. Kalau dia tak break. Kalau dia break, mungkin dia akan naik, teruskan kenaikan. Strong.
kalau kita tengok Nasdaq tadi, kita tunggu dia breakout lah untuk dia teruskan kenaikan. Sekarang dia tengah rehat. Kalau dia break support ni strong support. Ni strong support, ini pun ada support. Kalau masih dalam tight consolidation, masih bermain-main, masih stabil, dia tak break. Kalau kita tengok lower time frame, ni daily, weekly pun masih uptrend lah. Monthly masih uptrend. So market 2026 masih bullish. Nasdaq pun bullish, S&P 500 pun bullish. Kalau kita tengok lower time frame, 1 hour dah sama juga gap. Minggu ni gap. Dow Jones gap juga, so down gap, tapi sekarang dia rebound. Okay, tu untuk US. Kita tengok indeks lain. Ni memang tengah bullish uptrend. Tak nampak dia rehat kat sini. Kalau Dow Jones belum nak berehat. Kalau Nasdaq tengah dalam consolidation. Ni masih naik, ada momentum. Yang ni cuba untuk gap, cuba untuk break gap. Tengok daily kan, masih cuba untuk break gap. Kalau dia break resistance ni, mungkin dia akan naik lagi lah untuk tahun 2026. Break gap. Nasdaq masih consolidation, tengah rehat. Consolidation. Dow Jones masih momentum uptrend, masih cantik, masih bullish. Mari kita tengok stok US. Cuba tengok hari ni apa jadi. Nampak macam bullish hari ni kan. Tapi ini sekejap. Tapi stok market condition masih downtrend. Cuma hari ni dia rebound lah. So ni kita tengok daily, masih downtrend. Hari ni rebound. Indeks dia masih naik. Tak ada apa yang menarik lah. Okay, ni
Ya, semua masih downtrend. Baru nak buat pattern kat sini. Semua baru nak rebound balik. Okay, kita tengok indeks. Ini Hang Seng Hong Kong. Hong Kong ni China. Ni pun tengah rehat. Tapi kalau tengok weekly, baru nak break. Ada trend line. Kalau kita tarik kat sini, baru nak break dia punya downtrend. Baru nak buat permulaan uptrend kat sini. So masih cantik. Break. Tengok bursa Malaysia. Bursa Malaysia pun cantik. Ni pun masih sama macam Hang Seng tadi. Baru nak start naik balik. Kalau tengok daily kat sini dia breakout kan. Breakout, so masih cantik. Kalau kita tengok stok bursa, ni pun baru nak buat pattern lah. Semua stok baru nak buat pattern kan. So masih kena tengok lagi lah. Masih kena monitor lagi. Ini yang kita tengok apa lagi. Tengok kripto lah. Tengok Bitcoin. Bitcoin pun masih cuba bertahan. Okay, Bitcoin dia nampak masih lagi menjenam. Tak ada rebound macam indeks tadi. Indeks semua rebound, semua naik kan. Bitcoin masih bertahan. Masih try untuk bertahan kat sini. Kat sini ada resistance. Sini dia dah pecah, masih dia masuk balik. Sini ada support strong kat sini 21 November. So breakout ni nampak volume tinggi, tapi abnormal lah. Abnormal kat sini. So dia masuk balik. Sini pun strong black candle, tapi kat sini ada support kuat. Kalau masih bertahan, okey. Kalau dia break lagi, mungkin dia akan menjunam lagi lah. Kalau kita
tengok lower time frame pun masih ke bawah. Kat sini macam tadi pukul 3 tadi dia rebound macam indeks tadi, strong rebound. Tapi kalau kita tengok daily, oh ya, daily dia 24 jam kan. So dikira yang indeks tadi close hour, dia kira lah. So mungkin US Open dia pun ikut rebound. Kita tengok kripto yang lain ada tak yang nice yang ikut rebound juga. Okay, ni rebound. Terus USDT diingatkan ni hanya tengok-tengok je, bukan untuk buy and sell. Kena tengok status syariah dia ke tak. Nampak cantik kat sini. Tapi adakah dia akan bertahan? Kita tengok ni minit. Ada pattern. Kita tengok dia menjadi ke tak. Kat sini high volume, so tak lawa. Nampak ada something kat sini. Kalau kita expect kat sini dia high volume, high kat sini dia naik. Ini pun high juga. Mungkin dia nak support price ni. Tapi kita expect kalau dia buat consolidation akan ada flat lah. Ni nampak masih volatile kat sini, so tak lawa. Tapi pun dia dah naik banyak ni kan. Mungkin kat sini dia dah breakout kat sini. Dia pull back, dia hit semua stop loss. Contoh kalau kita letak kat sini, dia hit, letak kat sini. Siapa yang entry kat sini memang kena makan lah. 10%, 15%, 13%. Kalau dia target jauh sikit, mungkin selamat. Tapi 20% lah. Untuk time frame 1 minute sangat besar. Kat sini pun ada pattern nampak. Okay, kita tengok kripto ni just untuk study je lah. Sebab tak ada, kat Malaysia tak ada yang exchange yang support kan. So kena exchange luar. Panel syariah untuk coin pun masih tak banyak.
So just untuk study je lah, untuk backtest kita punya kita punya rules adakah menjadi juga kat crypto. Backtest kat crypto sini kan. Ni nampak okey. The gap, break, test lagi, boom, breakout. Okay, good. USDT nampak cantik. Kita tengok higher time frame, all time high, hampir. Kat sini pun dia dah buat. Naik, senyap, naik, jenam. Sekarang dia nak try balik. Mangai. What is this? Counter-counter yang sedap. Sekali tak keluar betul. Bam, 30%. Dan trend kat sini cantik je. Cuba kita study kat sini. Ada pattern tak? Kalau tak ada pattern dia main naik ni. Kat sini ada. Di sini tak volatile, pasal tiba-tiba volume naik, volume datang. Tapi kat sini tak ada test. Dia breakout sini 13 Disember dia naik. Tapi dia naik laju, turun laju lah. Kalau kita ambil kat sini, exit sini 5% je. Ni 5 minit kan. Tak berbaloi. Penat pukul 3 pagi. Pukul 10 pagi, exit 6 pagi, 5%. Baik tidur. Kat sini macam ada lah, cuma tak ada breakout candle kan. Dia tinggal lemas. Kat sini dia dah naik sikit. Boom. Dia exit dekat bila dia break strong candle ni. Contoh sini pukul 5, 13 Disember, 35% dalam 3 hari. Tapi risiko dia 12% untuk 1 hour. Okay, ni kena study banyak lagi. Lagi ada yang cantik tak yang boleh kita study? Kita tengok ni kan, lower time frame tadi. Ini dah berapa persen ni?
Ni untuk 3 minit. Pukul 10 21 Januari 10% 5 hari. Kalau ada break ni, exit lah kan. Ni sebagai kita punya breakout 3%, risiko dalam 4%, 5%. Dah 8%, 10%. Volume pun masih okey kat sini. Tapi sekarang macam tak cantik. Kalau dia junam tak cantik. Kalau dia main dulu kat sini kan, main okey. Dan monitor kalau dia ada kenaikan untuk naik balik lah. Tapi kalau dia main break juga sama je lah. Kalau dia jatuh, dia main, dia rebound, kita boleh naikkan lah kita punya trailing. Kalau dia buat double top, ada strong red candle, kita exit. Dah dapat 8%. Persen pun 8% lah. Untuk time frame 3 minit, hold dalam 6 hari. Berapa minit dah? Setengah jam. Kita tengok futures lah, tengok futures. Tengok crude oil. Tengok ni dulu lah, emas. Emas masih menaik kan. Masih menaik macam indeks tadi. Kalau tengok monthly pun masih tak ada tanda-tanda. Masih momentum masih kuat. Siapa yang pegang tu rezeki. Kalau untuk buy boleh ke? Tengok kepada objektif masing-masing lah kan.
Nak beli untuk apa, nak simpan untuk apa. Possible ke naik lagi? Ya, momentum tengah strong. Monitor sampai kalau berlaku news yang pelik-pelik ke kat sini, kenapa dia jatuh 29 Disember. Mungkin ada catalyst. Oh, kat sini long tail untuk daily. Tapi kalau weekly momentum masih kuat. Tapi yang bahayanya dia tak ada consolidation lah. Last dia buat dekat sini. Kat sini kan. So jauh gila. Kalau dia nak test support, kalau kat sini 30%. Tapi emas bukan untuk trade kan, so tak kisah. Kalau kita tengok daily, oh kat sini ada support. Tapi emas takkan kita pegang tengok hari-hari kan. So better tengok monthly, weekly. Sebab emas bukan untuk trade kan. Tapi boleh trade dekat mana dekat Bursa Malaysia emas. Ada tak? Apa tak nama? Gold Bursa. Ada tak? Cari sekejap. Ni gold ETF. Yang ni mungkin lah boleh trade kan. Tapi trade sikit-sikit tak rasa lah. Better untuk simpan lah. Kalau tengok kat sini dia nampak jelas sikit. Sebab dia ada volume yang jelas berbanding emas tadi kan. Kalau kita tengok sebelah-sebelah ni, kita letak emas tadi RM623. Kita tengok weekly, dia ada support lah kat sini, dekat gap ni kan, kat RM5. Tapi tak tahu kalau gold ETF ni beli dia macam mana, unit dia kena beli 100 unit ke. Sini ada. Kalau dekat bawah ni macam tak nampak sangat kan. Dia terlalu volume dia stagnant. Kalau kat sini kita nampak siapa masuk, siapa keluar. Tapi dia ikut price global juga kan. So kita kena tengok juga yang global punya price. Sini dia rebound kat gap ni kan. Ada tail, lower tail, dia rebound. Kenapa macam lain lah. Ini ni monthly. Tengok weekly, so lebih kurang lah. Sini dia ada consolidation. Kat sini
ni berapa persen? Kalau sini, dari sini tadi 30% kan, untuk yang global emas, untuk dia test balik consolidation ni. Kalau ETF dalam sama lah, 20% lah, 20-30%, lebih kurang. Oh ya, yang ni kod RM6. Kalau ini 606 ringgit. So boleh jadi lah gold ETF kalau siapa nak menyimpan digital ETF. Kita tengok silver katanya silver apa dia punya ticker ni ke? Kan ni silver pun sama macam emas lah. Tapi kita tak beli lah silver kan, nak beli emas. $90. Lagi tengok crude. Tengok hari ni apa yang terjadi. Tengok London session tadi, uptrend, dia rebound. Kat sini macam membuat breakdown. Sini dia breakout, lepas tu dia masuk balik. Tapi kat sini pun volatile kan, consolidation ni, so tak nice. Dia tengah, volume tengah masuk, bukan untuk buat pattern dia. Ini semalam, ni tadi kan, kita tengok tadi je lah. So dia naik, tapi kat sini tak ada pattern. Kalau tengok 2 minit, pun tak ada. Tiba-tiba dia rebound. One minute, breakout pukul 9. Tak ada apa. Kat sini macam ada pattern tadi kan. Volume up, price up, price trend, volume pun okey. Volume ada. Masa dia test low volume, flat, sudah breakout, tapi dia tak pergi. Sebab
Atau kalau entry kat sini support sini dalam 17 tick. Kat sini macam dia bagi harapan kan, dia breakout. Lepas tu dia bagi lagi candle hijau. Last lah dia pusing, kena stop loss. Lepas tu dia sideways. Malam tak jadi. So itu je penting, letak stop loss. Kalau tak letak, makin lama makin jatuh sampai 50 tick. Kalau hold lagi 55 tick floating. So lebih baik exit dekat sini je kan, dekat stop loss kita tadi. So cari setup baru. Dan sampai sekarang sideways lah. Okay, sebab dia dah start kat sini lah. Dia dah start kat sini. Dia dah naik. So dia penat, pancit. Dia dah buang kat sini, dia pancit, pusing balik. Okay, tutup crude oil. Kita tengok apa lagi. Tengok soya. Soya macam biasa lah, tak volatile. Tapi siapa yang player dia boleh baca, okay je kan. Ni pun nampak macam ada. Tengok bigger time frame 4 minit. 4 minit kat sini. Tapi kita tak ada test. Tak ada test, dia breakout terus. Dia tinggal terus, remember pukul 9. Kat sini jadi. Kat crude oil tadi dia tak jadi kan, pukul 9 kan. Kat crude oil tadi dia dah naik dulu. Dia naik, so dia sideways. Sekarang kalau sini pukul 1 tadi baru sideways. 4 minit kalau 5 minit. Kat sini ada tapi tak ada test. So tengok strategi masing-masing macam mana. Sini 4 minit yang tadi, 4 minit dia naik. Petang, lepas tu dia breakout pukul 9. Ni berapa tick ni? Kalau hold sampai closing 100 tick. Kalau hold, tengok dia macam mana esok. Okay, last kita tengok SCPO. SCPO pun sama kan, malam tadi dia dah naik juga kan. So kalau kita tengok kat sini, dia breakout malam semalam dengan gap. Sekarang malam pun dah ada gap. Malam pun dah boleh trade. Malam pun dah volatile. Ni malam ada volume malam. Sebelum ni masa awal-awal tu tak ada volume kan, flat. Sekarang pun dah sedikit volatile. Mungkin banyak orang dah belajar, dah tahu. Okey lah kan, daripada trade benda-benda yang tak jelas, baik kita pilih
SCPO yang dah disahkan kan. So dia breakout kat sini. Banyak pula lain. Padam dulu. Breakout malam, gap sampai sekarang. Kat sini down gap cuma apa kat sini? Masih ada momentum kot. Masih momentum uptrend. So support pun masih dekat resistance kan. So dia hit resistance line ni, dia melantun balik sampai sekarang. Okay, tengok esok pula macam mana dia opening pagi. Adakah dia akan teruskan kenaikan ataupun dia break support ni dan dia boleh exit lah. Kalau sekarang kalau kita tengok breakout sini sampai sini dah 8 ketik kan. So tahniah kepada siapa yang take action. Okay, itu je untuk hari ini kot. Kita sambung esok. Allahuakbar. Ada soalan boleh roger. Assalamualaikum.